Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Maksudnya, apabila matinya anak Adam, maka amalnya akan terputus kecuali 3, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Saya berada di tapak pembinaan Pusat Pemulihan Al-Quran Masjid Sultan Muzaffar Shah, Sungai Petani. Majlis Agama Islam dari Kedah telah mengambil inisiatif untuk membina pusat ini bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah, kerana belum ada lagi pusat pelupusan yang rasmi seperti ini di negeri Kedah. Sebenarnya banyak Al-Quran yang lama yang wasak dan bahan bercetak Al-Quran yang perlu dilupuskan, tetapi perlulah mengikut kaedah yang menepati syarak bagi menjaga kemuliaan dan kesucian ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, bangunan induk bagi menempatkan mesin insinerator pelupusan Al-Quran telah siap dibina. Sekarang ini bangunan tambahan sedang dibina dan kita masih memerlukan dana sebanyak RM12,000 lagi sahaja bagi menampung kos pembinaan fasa kedua ini. Bangunan tambahan ini perlu untuk menempatkan mesin bancuhan debu Al-Quran. Jadi setelah selesai pembakaran, debu Al-Quran tadi akan dimasukkan ke dalam mesin bancuhan, kemudian dimasukkan ke dalam asyuan khas, dijemur dan dibekukan sebelum dilupuskan. Ingat, lagi RM12,000 sahaja. Jadi rebutlah peluang untuk berinfak bagi menyiapkan bangunan tambahan ini. Infak anda boleh disalurkan kepada Masjid Sultan Muzaffar Shah, Sungai Petani, atau terus kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Terima kasih atas sumbangan anda. Infak anda manfaat untuk ummah, pahala bekalan akhirat anda. Barakallahu fikum wa ilal liqa. Ma'assalam.